waktu pagi. Ilmu di hati jadi sejati. Teknologi memacu generasi kini. Selamat sejahtera. Anda semua sihat? Nama saya Rumaneshwari Loganathan. Nama saya Rushmita Ganesan. Nama saya Nirelia Kugarajan. Nama saya Aparna Gunasegaran. Nama saya Karunika Murgesu. Nama saya Tibegan Pugarajan. Nama saya Gautam Shankar. Kami dari TVPSS SJKT Tahan Tepi Sungai. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Inilah tajuk yang akan kita rungkai hari ini. Ilmu pengetahuan bukan sekadar dipelajari, tetapi dihayati dalam hati sebagai nilai, sikap dan panduan hidup. Manakala teknologi pula bertindak sebagai alat atau medium yang memperkasa generasi masa kini, iaitu membantu murid belajar lebih mudah dan menarik. Apabila ilmu digabungkan dengan teknologi, maka lahirlah generasi yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran digital. Baik murid-murid, hari ini kita akan membaca sebuah cerita pendek yang sangat menarik. Jadi cikgu harap kamu semua dapat membaca dengan jelas. Saya cikgu, saya mahu cuba membaca. Baik Nelia, bagus. Cikgu suka sikap itu. Sila datang ke hadapan dan baca dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah, bacaan kamu sangat baik. Cikgu bangga dengan usaha kamu. Murid-murid, sila beri tepukan kepada rakan kamu. Baiklah, berdasarkan cerita yang dibaca tadi, apakah nilai yang kamu dapat daripada cerita tersebut? Okey, Talinika, sila. Kita mesti rajin berusaha walaupun menghadapi kesukaran dan tidak mudah putus asa. Baiklah, murid lain ada lagi tak yang nak bagi pendapat? Okey, silakan Nelia. Saya rasa kita juga mahu perlu membantu saling dan tidak mementingkan diri sendiri. Sangat baik. Cikgu bangga kerana kamu bukan sahaja membaca, tetapi kamu juga dapat memahami isi bacaan tersebut dengan mendalam. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mulai hari ini, kita mahu belajar bersungguh-sungguh dan menjadi orang yang baik. Betul! Anak murid tekun membaca, duduk bersila di dalam kelas. Ilmu ditimba tanpa jemu rasa, teknologi bantu belajar lebih pantas. Penggunaan bahan digital membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menarik. Di SJKT Jalan Tepi Sungai, terdapat bilik-bilik mahupun ruangan khas yang disediakan dalam keadaan baik bagi menyokong pembelajaran yang menggunakan alat teknologi. Dan sekolah! Bilik sains! Bilik ICT! Perpustakaan, televisyen, papan pintar dan projektor yang disediakan di semua bilik belajar. Teknologi bukan menggantikan guru, tetapi memperkaya cara kita belajar. Paling menarik guru, murid menggalakkan untuk melaksanakan kuis, pertandingan dan latihan penghukuman. Menggunakan delima dalam pelajaran saya kerana terdapat banyak aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, buku teks digital, Canva dan Read Along supaya saya senang mencari maklumat lebih cepat dan menambahkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan penggunaan bahan digital agar dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berdikari, inovatif dan kreatif. Pimpin teknologi. Terima kasih. Jumpa lagi.